Bayangkan, anda di penjara tapi bukan duduk dalam bilik berjeruji besi. Sebaliknya, anda dapat bilik peribadi lengkap dengan TV, peti sejuk dan bilik mandi sendiri. Bunyinya macam hotel kan? Tapi inilah Halden Prison, penjara paling mewah di Norway, malah disebut sebagai penjara hotel 5 bintang. Dibuka pada tahun 2010, Halden direka berdasarkan falsafah bahawa hukuman sepatutnya hanya sekadar kehilangan kebebasan, bukan penderitaan. Di sini, tiada pagar berduri atau jeruji besi menakutkan. Setiap banduan tinggal di bilik yang selesa, boleh memasak bersama, bersenam di gym, malah ada studio muzik, perpustakaan dan bengkel kemahiran. Pendekatan ini bertujuan bantu banduan menyesuaikan diri semula dengan kehidupan sebenar selepas dibebaskan, bukannya membuat mereka semakin terasing dari masyarakat. Ramai yang mengkritik kerana nampak terlalu mewah, tapi hasilnya terbukti. Norway hanya mencatat sekitar 20% kadar pengulangan jenayah, antara yang paling rendah di dunia. Jadi, persoalannya bukan kenapa penjara ini selesa, tapi adakah pendekatan manusiawi boleh membantu banduan kembali ke masyarakat dengan lebih baik?